Kuota bulanan bagi penggunaan RON 95 di bawah program budi 95 berpotensi diturunkan kepada 150 liter selaras dengan langkah kerajaan memastikan bekalan bahan api domestik tetap terjamin berikutan ketidakstabilan pasaran global akibat konflik di Asia Barat. Menurut laporan berita harian, tiada tarikh spesifik ditetapkan untuk pelaksanaan pengurangan ini. Namun, langkah itu boleh dilakukan kerana program budi 95 mampu mengumpul data penggunaan secara terperinci, membolehkan kerajaan menyesuaikan subsidi serta menguruskan bekalan dengan lebih fleksibel mengikut keperluan semasa. Timbalan Menteri Kewangan, Liu Chin Tong, menyatakan data terkini menunjukkan majoriti rakyat Malaysia menggunakan bahan api jauh lebih rendah daripada kuota semasa. Walaupun berlaku pengurangan, impaknya kepada kebanyakan rakyat adalah minimum kerana data menunjukkan kira-kira 80% rakyat Malaysia menggunakan kurang daripada 200 liter petrol sebulan. Langkah seterusnya ialah 150 liter. Sekitar 60% daripada populasi menggunakan kurang daripada 150 liter dan 50% pula menggunakan kurang daripada 100 liter, katanya. Beliau berkata demikian pada sesi Fireside Chat bertajuk Malaysia's Response to Global Energy Crisis Build Back Better di AFFIN Market Outlook Conference Propelling Malaysia Forward 2026. Menurut Chin Tong, pengurangan penggunaan bahan api penting untuk memastikan bekalan diagihkan secara konsisten, terutamanya bagi golongan berpendapatan rendah dan pengguna motosikal yang paling terkesan sekiranya harga petrol naik mendadak. Selain itu, kerajaan masih merancang mekanisme subsidi diesel untuk Sabah dan Sarawak sama seperti budi 95. Dalam jangka panjang, fokus negara ialah pengangkutan awam, elektrifikasi dan bandar lebih padat untuk kurangkan kebergantungan minyak.